Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam semeti on top. Saya Hadiana dan saya Radatul Zana, hos anda semua untuk episod kali ini yang bertajuk Minda Sihat, Kunci Kecemerlangan SPM 2025. Tahun ini memang boleh dikatakan tahun yang genting untuk calon SPM. Belum sempat habis ulang kaji, dah ada ujian percubaan, latihan dan seminar sana sini. Betul tu. Kadang bukan tak rajin, tapi kepala rasa serabut, hati pun tak tenang. Jadi hari ini kita nak membicarakan tentang cara menjaga minda sihat menjelang peperiksaan besar. Dan bersama kita hari ini ialah dua insan yang memang sinonim dengan bimbingan dan motivasi sekolah kita, iaitu Cikgu Adenan dan Cikgu Nat. Selamat datang Cikgu. Terima kasih kerana menjemput kami berdua untuk membincangkan satu topik yang agak menarik pada kali ini, iaitu topik minda sihat. Ya, betul tu. Topik minda sihat ni nampak mudah, tapi sebenarnya ada sebahagian yang dia tidak mengambil berat tentang kepentingan untuk menjaga minda sihat. Betul tu Cikgu. Kadang rasa macam kenapa aku cepat penat dan cepat lupa. Padahal dah ulang banyak kali. Mungkin sebab minda yang tak stabil. Ya, Radatul, kita perlu ingat bahawa apabila minda kita dalam keadaan yang letih, maka fokus kita akan menurun. Dan minda yang sihat bermaksud kita tenang, jelas dan mampu berfikir secara rasional dalam keadaan situasi yang agak sibuk. Cikgu, kami selalu dengar ramai pelajar cakap, aku stres, aku tak ready. Apa sebenarnya punca utama tekanan menjelang SPM? Okey, punca utama tekanan ni banyak sebenarnya. Dan dia bergantung kepada macam mana cara individu tu terima tekanan dan menguruskan tekanan dia. Tapi kalau untuk menjelang SPM ni yang kita boleh tengok mungkinlah antara salah satu faktor adalah yang tekniklah. Di mana dia mengejar masa kan, mengejar masa nak study. Kemudian mungkin persediaan yang kurang cukup. Ada juga kita tengok kawan dia, dia rasa sabar, dia rasa takut kan. Jadi itu ada salah satu faktor lah, tapi ada banyak faktor lah. Sebenarnya bergantung pada diri kita sendiri. Saya pun pernah rasa Cikgu, bila tengok kawan lain dah siap semua nyata, rasa macam alamak, aku dah jauh ketinggalan. Ya, Radatul, itu salah satu punca mengapa diri kita berada dalam keadaan minda tidak sihat, iaitu kita sentiasa membandingkan dengan kawan-kawan kita yang lain. Sedangkan kita perlu ingat setiap murid mempunyai perbezaan dari segi belajar dan juga cara belajar. Jadi kita kena tekankan kaedah mengikut keselesaan kita dalam belajar. Betul tu Cikgu, sebab kalau ikut cara orang nanti kita yang stres. Jadi Cikgu, macam mana nak kawal tekanan tu? Boleh tak kongsikan sedikit tips untuk calon SPM? Okey, untuk kawal tekanan ni banyaklah. Antaranya, cikgu kongsikan antaranya. Yang pertama, kalau menjelang SPM ni, mungkin persediaan daripada untuk study. Untuk study tu rancanglah dengan baik, ikut kesesuaian. Janganlah belajar saja sampai tak ada masa yang berehat. Sebab penting untuk dapatkan rehat yang cukup. Makan makanan berkhasiat. Dan satu lagi, kena jagalah, kurangkan konflik. Tidak enakkan konflik. Kalau kita ada konflik sekarang, cubalah selesaikan. Kita tak nak bawa konflik itu bersama dalam kita nak periksa, supaya kita boleh jawab periksa dengan tenang kan. Bolehlah berjumpa dengan kaunselor. Ya, betul Cikgu Nat. Dan saya nak tambah sedikit lagi, iaitu untuk memastikan kita berada dalam keadaan minda yang sihat, kita kena melakukan aktiviti yang dapat menenangkan perasaan dan mental kita. Contohnya aktiviti seperti berjalan sebelah petang ataupun mendengar muzik. Kerana ada setengah pelajar itu dengan mendengar muzik, dia dapat menenangkan minda dirinya, dan juga ada setengah pelajar itu apabila dia berada dalam keadaan yang sibuk, tertekan, dia melakukan solat hajat untuk mengembalikan ketenangan dalam dirinya. Kita kena ingat dengan ketenangan akan menghasilkan minda yang sihat. Suka tips tu Cikgu, kadang bila kita luah pun dah rasa ringan, tak semestinya kena selesaikan semua masalah berseorangan. Cukup kalau dah ada orang dengar. Ya, betul. Sebab itulah kita selalu cakap, datanglah berjumpa dengan kaunselor. Kita kena buang satu pemikiran, ada orang fikir jumpa kaunselor pun masalah.
Kita dah jumpa kaunselor ni, kita orang bermasalah tak. Kadang-kadang jumpa kaunselor ni kita boleh release. Macam awak cakap kan, orang dapat dengar pun walaupun masalah tak selesai, tapi kita dapat meriliskan benda yang kita nak luar. So sekurang-kurangnya dapat memang akan membantu. Cikgu, mungkin cikgu boleh beri pesanan semangat kepada semua calon SPM 2025 yang tengah berjuang sekarang. Kepada semua calon-calon SPM 2025 iaitu batch 08, cikgu mendoakan supaya dapat menjawab dengan tenang untuk SPM nanti dan ingatlah bahawa SPM ini adalah permulaan dalam kehidupan yang sebenar, dan dalam menghadapi peperiksaan SPM yang besar ini, teruskan usaha, bertawakal dan yakin Allah akan membantu setiap hamba-Nya yang berusaha. Ya, betul. SPM ni bukanlah perlumbaan antara kita dengan orang lain. Dia sebenarnya tentang kita dengan diri sendirilah. Macam mana apa yang awak dah usahakan selama ni, inilah yang awak akan luahkan. Awak akan luahkan dengan penulisan kan. Kita akan jawab periksa. Dan pesan cikgu, jagalah kesihatan tubuh badan, jagalah minda sihat, jaga diri. Dan ingatlah, masa masih ada. Okay, gunakan masa dengan sebaiknya. Dan cikgu selalu berpegang kepada satu konsep yang mana every day is a new day. So setiap hari adalah hari yang baru. Mulakan dengan semangat yang baru. Apa pun yang terjadi pada hari sebelumnya ke, mulakan dengan semangat yang baru. Setiap hari adalah hari yang baru. Cayok. Rasa bersemangat pula saya sekarang. Rasa macam nak balik terus ulang kaji nota sejarah saya. Jangan lupa rehat juga Haryana. Nanti bukan minda sehat tapi minda pening. Terima kasih banyak kepada Cikgu Adnan dan Cikgu Nat atas perkongsian yang sangat bermanfaat hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan kepada semua calon SPM 2025 di luar sana, ingatlah kejayaan bukan terletak pada kertas jawapan tapi pada kekuatan hati dan minda kita. Teruskan berusaha, tapi jangan lupa jaga diri, minda sihat, prestasi cemerlang. Jumpa lagi dalam episod seterusnya podcast sekolah kita. Assalamualaikum, selamat maju jaya dan untuk SPM 2025. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Sihat, emosi sejahtera. Bye. Ini memang boleh dikatakan tahun yang lepas habis ulang kaji, dah ada seminar, dah ada ujian percubaan, apa yang aku cakap ni? Apa yang